Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami di MJSS TV. Hari ini, sekolah kami menerima lawatan penanda aras dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Teja. Mari kita saksikan video ini dengan lebih lanjut. Bersama saya pada hari ini ialah dua orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Teja. Bolehkah anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Tentu saja boleh. Perkenalkan, nama saya Vina Ilmi Lahala. Nama saya Nur Ariana Zara. Okey. Apakah yang anda dapat pelajari semasa lawatan penanda aras pada hari ini? Semasa lawatan penanda aras hari ini, saya belajar cara untuk menguruskan pusat sumber dengan lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, mewujudkan e-library untuk memupuk minat pelajar di sekolah kami untuk membaca. Pada masa yang sama, semasa saya mengelilingi perpustakaan di sekolah ini, saya mendapat idea untuk membuat penambahbaikan di sekolah kami agar kami dapat menarik minat pelajar untuk datang ke library. Baik, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Semoga hubungan ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.